Dulu aku beli memang tak berjaya guys. Mungkin sebab masa tu tengah viral kan. Bila kita beli, barang tak sampai-sampai. Sudahnya lepas 2 minggu, 3 minggu pun tak sampai. So terpaksa kita reject lah dekat TikTok tu kan. So kali ni aku beli untuk kali kedua dan barang sampai dengan berjaya. Yang aku masukkan adalah jeruk mangga papalaris daripada Alif Shukri lah, daripada syarikat apa ni, syarikat D-Herbs Telajak Laris. Okey, jeruk mangga papalaris. So jeruk mangga papalaris ni adalah 100% mangga harum manis asli. So kita tengok kebanyakan review orang kata sedap kan, kata positif lah kan. So aku pun memang sampai 2 kali beli baru dapat ni. So aku nak rasa lah sama ada benda ni betul-betul sedap ke tak kan. So kita nak try sekejap lagi. Jom kita buka terlebih dahulu. So aku dah buka, dalam dia macam ni je. Macam ni. Okay, kau tengok ni dalam dia macam mana? Dalam dia macam ni saja. Okay, inilah kepingan jeruk mangga papalaris daripada Ali Shukri. Okay, so aku nak rasa dululah. Okay, aku dah rasa. Kalau korang tengok ni memang ada tulis tau, mangga harum manis 100% asli. Aku dah rasa. Pertama sekali aku nak cakap, rasa dia rasa sedap. Yang tu yang aku nak cakap dulu. Walaupun nama dia jeruk, tapi dia langsung tak rasa masam. Untuk aku langsung tak rasa masam. Adalah rasa masam sikit-sikit je, tapi tak berapa rasa masam pun lah. Cuma dia rasa manis. Manis dia pula tak terlalu manis sangat. Manis nice-nice yang rasa manis buah je. Aku boleh cakap manis dia pun aku rasa memang asli daripada rasa buah mangga tu sendiri. So kalau aku boleh bagi rating, berapa skor ataupun rate yang aku boleh bagi dekat jeruk mangga papalaris harum manis daripada Ali Shukri ni, aku mungkin boleh kata 8/10. Jujur cakap, untuk aku memang sedap. Kena dengan lidah aku lah. So kalau korang berminat dan dapatkan jeruk mangga papalaris daripada Ali Shukri yang macam ni, sila klik link yang diberikan. Okay, bye.